Adalah kesihatan fizikal, jangan ada yang mengalami kemalangan pada sepanjang tahun ini. Macam terlebab tertentu ada orang yang mengalami kemalangan, patah kaki sebabkan sukar, elakkan benda itu. Kuatkan mental, emosi agar sentiasa kuat menghadapi cabaran pada tahun ini. Setiap kelebihan pada hari ini adalah pelaburan yang dan sangat bermakna atas kejayaan anda esok nanti. Percayalah kepada diri sendiri, usaha yang berterusan, disiplin yang tinggi, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu pasti akan membawa anak-anak sini ke puncak kejayaan. Kami, ibu, ayah akan selalu berada di belakang anda bagi memberi sokongan, mendorong serta mengiring setiap langkah dengan doa hingga anak-anak melintasi garisan penamat nanti. Teruskan melangkah dengan yakin, anak-anak saya pasti boleh. Kecemerlangan SPM 2026 akan menjadi milik anda semua. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.